Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, jadi hari ini kita akan buat kemahiran lantunan bola. Jadi kemahiran lantunan bola ni, cara dia adalah kamu semua menggunakan kedua tangan ataupun satu tangan saja dan kaki ada lajak satu ke depan. Lepas tu kamu tolak bola tu ke bawah untuk hantar ke sasaran ataupun hantar kepada rakan. Jadinya ni cikgu bagi contoh. Hantar paras pinggang rakan. Okey. Jadi yang pertama kita akan buat kemahiran lantun di dinding. Okey, jadi semua buat 5 baris. Satu baris tu ada 2 orang. Okey, satu ambil bola. Jadi yang permainan pertama ni ataupun kemahiran yang pertama, kita akan buat lantun bola ni ke dinding dan dapat semula dekat sikit. Dekat dengan dinding depan. Okey. Contoh macam ni dapat balik kat kita, tengok kaki cikgu contoh. Ataupun contoh. Okey. Jadi seorang buat 5 kali bandingan ke lantunan ke dinding dan lepas tu bagi kat bola kepada rakan pula. Okey. 1 2 letak kepada depan tu. Sampai kita dapat. Bola siapa? Yes. Kuat sikit. Okey. Ya, macam tu. Bagi kepada lantai. Okey, tukar. Lagi buat sampai cikgu suruh berhenti. Okey. Sampai cikgu berpuas hati dengan kamu semua. Bagus jadi. Lagi. Lagi kuat. Okey, lagi. Lagi. Macam mana tangan cikgu ajar? Cikgu ajar macam ni. Ni kaki. Lurus. Lebih boleh. Awak putus asa. Tolak. Yes. Laju je kamu ni. Nice Nadia. Okey, kita sampai. Okey, bagus. Nice Nadia. 5. Okey. Awak tolak macam ni. Tengok kaki cikgu. Okey, lepas tu kamu tolak dekat situ. Tangan dulu. Bagus Nadia. Bukan awak dari atas. Kalau hidup ni. Tangan awak lurus macam tu. Pasangkan lagi. Yes, tapi kuat sikit. Lantun tu bagi kuat sikit. Yes. Okey. Bagus Nadia. Ya. Pastikan dapat bola tu kat awak balik. Okey. Kita pergi ke sini. Okey, baiklah. Sekarang ni cikgu nak kamu cari pasangan kamu ataupun kamu guna je pasangan yang tadi. Okey. Okey. Kamu buat satu barisan, satu pasangan di sini, seorang, sini. Satu baris, 5 kan? Dan satu lagi sini. Tengah ni kon. Kamu faham tak? Menghadap macam ni. Menghadap pasangan-pasangan. Okey, awak semua. Sini. Okey, sini. Menghadap. Menghadap mana dia? Okey. Okey. Jadi dekat sini tadi kita dah belajar cara apa? Kita dah belajar cara lantun. Okey, bola. Lantun dia pastikan dapat dekat kawan. Nampak tak? Kon ni. Cikgu dah buat penanda untuk kamu lantun dekat sini. Nampak? Paras pinggang pun boleh.
Okey, contoh. Jadi, okey, cikgu nak kamu try macam mana kita buat dekat dinding tadi. Zulaika, salah. Tangan awak kena macam ni dulu. Kaki pastikan ke depan. Okey, bos. Satu ke depan, balik. Berat badan kita, bebanan tu dah dekat atas bahu ni. Lepas tu kita tolak. Lepas tu nak tu kita serap balik daya kita. Bola. Faham? Bola jangan tinggi sampai kepala Okey, bola mula daripada sebelah sini, bagi kat sini. Sini first. Sini sikit Azmah. Okey, sini sikit Nadia. Okey. Kon ni adalah penanda. Depan sikit. Okey, sini. Okey. Cikgu Tio Wisel buat 10 kali. Okey. Sampai kawan dapat. Ya, Azmah, apa dah? Pia, tu tinggi sangat. Pia, tangan lurus. Tangan lurus. Okey. Kamu punya kumpulan ni salah. Macam ni. Mana dia kira ni tu? Macam ni. Tengok. Tangan lurus. Bukan macam ni. Sebab tu bola tinggi. Tengok saya balik. Awak tolak dia. Tengok sasaran. Mata pandang kepada sasaran. Sasaran kita, kawan kita bagi bola. Tapi yang kita nak lantun tu, kita tengok line ni. Bagi. Nampak tak? Sampai mesti dekat paras pinggang dia. Kalau awak dari atas, nampak? Itu bukan lantun. Itu awak dah melantun-lantun. Okey? Satu langkah ke belakang. Bola semua bagi dekat kumpulan ni. Pastikan yang ni dapat juga Ini kita punya target. Kita punya ni lantun kat sini, pastikan dapat dekat dia. Baik, cikgu. Buat 10 kali. 1, 2. Okey, bagus Zulaika. Bagus Nadia. Bagus Ruby. Apa yang kira? Ni tak dah sini. Tadi situ nak ni. Berapa dah? Dah, 10. Okey, 10 je. Okey, tepuk tangan. Okey, baiklah. Ini adalah satu kumpulan. Ini satu kumpulan. Cikgu dah tetapkan Okey, satu kumpulan. Kumpulan yang A adalah penyerang. Kumpulan B duduk di dalam bulatan. Jadi kamu semua buat bulatan. Sini. Buat bulatan. Yang penyerang ni buat bulatan. Kita main macam bola beracun. Okay. Buat bulatan. Yang tadi apa tadi? Tikus tadi duduk luar. Duduk luar dulu. Buat bulatan. Pegang tangan. Okey, buat bulatan. Okey, pusat. Okey. Lepas langkah 2 ke belakang. 2. Okey, yang tikus masuk. Okey. Bola penyerang dia kena bagi hantaran lantun untuk matikan tikus dekat dalam. Faham? Contoh, yang dalam ni kena elak. Kau akan jadi orang paling baik. Contoh macam tu. Yang tu ambil bagi sasaran. Okay. Dalam masa 1 minit, berapa ramai yang kamu matikan, kita akan tengok. Berapa dalam masa 1 minit, berapa ramai yang kamu akan matikan. Nanti kita akan tukar peranan. Nanti kita akan tukar peranan. Okey, bola lantun sahaja cikgu kira. Paling tak boleh. Andai kata kalau kamu nak buat strategi, kamu nak bagi kat kawan kamu kat sebelah, lantun juga. Nak matikan orang pun, lantun. Okey? Faham? Faham. Okey. Ditendang lah, mati. Oh my god. Yang dah mati duduk sini. Okey, dah 3 orang mati. Belum sebentar lagi. Teruskan.
Lagi satu. Okey, kecilkan langkah satu saja. Wah. Okey. Sudah kira-kira macam mana aku nak. Cikgu dia balik. Jangan balik Nadia. Nadia. Oh, sikit. Okey, masa yang diambil oleh kumpulan penyerang A dalam masa 50 saat. Okey, kita tengok pula, kita berubah peranan. Yang kumpulan tadi tikus jadi penyerang, kumpulan penyerang jadi tikus. Matilah korang. Bagi mereka sedikit bulatan. Okey, lepas langkah 2 langkah ke belakang. Okey, tikus masuk. Ingat, hantaran apa cikgu suruh? Lantern. Okey, antara lantern. Jadi, kalau kamu nak bantu kawan kamu untuk buat strategi, kamu bagi secara lantern, okey? Okey, baik. Abang! Boleh cikgu! Okey, cikgu Tio Wisan. Cikgu Tio Wisan. Baru semua start dalam masa seminit. Macam mana kita bagi lantern tadi? Okey. Yang keluar dari tepi. Kita kuat betul. Okey. Jadi korang empat orang ni. Aku tengah suara nak ke depan lah. Alang ke depan. Okey. Lantern saja. Aku tak nak lantern lagi. Okey, baiklah, semua berkumpul. Kumpulan A yang pertama tadi jadi penyerang. Kumpulan B yang pertama tadi jadi tikus. Okey. Baiklah. Okey. Baiklah, jadi cikgu dah ada pemenang. Kamu semua Tahu dah. tahu dah? Tahu dah. Okey. Pemenang tadi kumpulan A mencatat 50 saat untuk mematikan kesemua 5 orang. Betul. Jadi kumpulan B mencatat sebanyak 48 saat. Jadi dekat sini kita dah ada pemenang. Jadi pemenang kita adalah kumpulan B. Okey, baiklah. Semua berkumpul sini. Okey, baiklah. Jadi, apa yang kamu semua dapat berdasarkan kemahiran lantern kita untuk kita bermain dalam permainan bola jaring? Lantern kena kat tengah-tengah baru dia lantern ke sana. Okey, lagi? Kena ada sasaran. Sasaran. Lagi? Mungkin lantern ni dia boleh macam buatkan pihak lawan tu macam tak tahu, macam hilang fokus boleh. Okey, yang terakhir apa dekat mana bola lantern ni kita selalu guna? Saya cikgu dalam kawasan D. Kawasan D. Okey, tepuk tangan. Baiklah, itu sahaja. Jadi cikgu harap untuk kemahiran lantern ni kamu dapat mengaplikasikan dia dalam permainan bola jaring. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu.